perasan tak manusia ni kan, dia suka judgemental. Bila dia nampak orang tu pakai selekeh, nampak macam tak ada duit, dia kata kan. Bila dia nampak orang tu melepak, orang tak ada kerja, pemalas ni kan. Hidup kita ni memang selalu dinilai. Itu benda yang biasa. Jadi kalau untuk mengelakkan daripada kita dinilai, kita kena pergi Seremban ataupun Bahau. Jadi hidup kita di Bahau, dijelebukan, dilabukan. Kami sekarang ni dekat Pekan Lama Nilai. So ini cendol. Kami menilai cendol hari ni dekat Nilai. Jadi cendol ni adalah cendol BMI. Yang BMI sejak tahun 1985. Restoran atau kedai warung ni dia dah lama. Daripada tahun 1975. Jadi ni cendol dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasa lemak, manis dia, dan kita boleh customizekan. Kalau terasa tak cukup nak potong kaki, boleh. Dia ada gula hitam ni. Kita boleh potong kaki, potong kepala, potong kaki ketua kampung kita pun boleh. Letak je mana-mana nak. Tapi saya dah okey dah. Dengan macam ni, rasa lemak, santan dia apa semua cukup. Jadi penilaian cendol kami pada hari ini je lah, dia menyatukan semua bangsa. Jadi ada Melayu, Cina, India, Kadazan. Saya jumpa orang Iban tadi kat sana. Memang ramai yang suka cendol lah. Jadi kat sini dia bukan setakat cendol saja, dia ada juga makan, dia ada nasi goreng, mi goreng, rojak mi dia pun famous. Tapi sebab kami dah terlalu kenyang ini, kalau makan rojak mungkin saya kena masuk ICU terus lah ni. Memang kita nak minum je sebab cuaca panas ni kan. Okay. Dia buka setiap hari daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 6.30 petang. Cuti hari Rabu. Jemput datang, mari kita minum cendol Dinilai.